Salah dah nak pergi AFCON? Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Hari Ahad lepas, Liverpool menentang West Ham 0-2 di London Stadium di dalam perlawanan Liga Perdana Inggeris. Of course aku happy, tapi pada pendapat aku, performance Liverpool tidaklah convincing sangat. Kenapa? Sebenarnya kita bernasib baik kerana West Ham bermain dengan sangat teruk. Tengoklah, kosong shots on target. Memanglah kita clean sheet. Lagi-lagi dengan red card Lucas Paqueta yang cukup aku tak faham. Aku rasa dia memang betul-betul nak red card. Macam Buki pun ada. Untuk Liverpool, aku nak highlight 4 benda penting dalam performance hari Ahad lepas. Alexander Isak finally scored his first Premier League goal. Dan aku harap dia dapat start scoring from now on. Starting Joe Gomez di right back. Performance-nya yang sangat mantap di belah kanan. Bukan saja dia berikan performance yang baik di belah kanan, malah dia bagi threat di dalam set piece juga dengan dia punya long throw-ins. Regardless dengan dia punya injury history, aku harap ada slot gamble dengan dia main di right back. Janganlah nak main Zoboslai dekat belah kanan tu. Tolonglah. Florian Wirtz, dia bermain dengan sangat cemerlang lawan West Ham hari Ahad hari itu. Dapat player of the match lagi. Pada pendapat aku rasa maybe dia bermain dengan baik kerana Arne Slot finally drop Mo Salah dan memberi peluang pada Florian Wirtz untuk bermain di starting 11. Aku dah start rasa yang dropping Mo Salah ni adalah satu perkara yang baik. Compared to last season, performance dia memang sangat hamba. Maybe dropping Mo Salah for Florian Wirtz adalah satu perkara yang baik. Aku kena bagi kudos tu Arne Slot kerana dia berani untuk drop Mo Salah. Dan juga tadi disahkan yang Mo Salah akan ke AFCON pada 15 hari bulan Disember. So, apa pendapat korang? Patutkah kita main Salah sebelum dia caw ke AFCON atau kita dropkan dia sekarang juga? Cuba komen. Kita tengok